pengiktirafan Lembah Lenggong sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada tahun 2012 telah meletakkan namanya pada kedudukan yang istimewa di peringkat antarabangsa. Penemuan seperti rangka manusia perak men, kesan hentaman meteor dan pelbagai artifak prasejarah telah mengangkat Lenggong sebagai antara tapak warisan penting Malaysia yang mendapat perhatian dunia. Hakikatnya, tidak banyak tempat di dunia yang menyimpan jejak kehidupan manusia secara berterusan seperti yang terdapat di Lenggong. Di sini kita tidak hanya melihat sejarah tetapi menyaksikan bagaimana manusia membina kehidupan sejak ribuan tahun dahulu. Atas asas itulah warisan ini perlu dipelihara dengan penuh tanggungjawab dan diperkenalkan dengan pendekatan yang lebih segar supaya nilainya terus dipahami oleh generasi hari ini. Betul-betul tuan-tuan dan puan, pembukaan semula Galeri Arkeologi Lembah Lenggong membawa makna yang besar. Galeri ini menjadi ruang yang menghimpunkan ilmu, penyelidikan dan pengalaman pelawat dalam satu bentuk yang lebih tersusun dan mudah dihayati. Kerja menaik taraf galeri ini yang menekan kos 5 juta ringgit telah memperkenalkan pelbagai elemen baru termasuk teknologi hologram, paparan interaktif serta visual model, sekaligus menjadikan pengalaman pengunjung lebih menarik dan mudah dipahami. Pendekatan ini penting kerana cara kita menyampaikan sejarah juga perlu bergerak seiring dengan perkembangan zaman. Generasi muda hari ini memerlukan pengalaman yang lebih dekat dan interaktif agar mereka dapat memahami serta menghargai sejarah dengan lebih mendalam.